Okey, hari ini kita nak sambung sudokod dan carta alih struktur kawalan ulangan. Okey, sebelum tu cikgu recall sedikit. Sebelum ini kita dah pergi pada sudokod dan carta alih melibatkan struktur kawalan pilihan. Iaitu kita ada 3 jenis, pilihan tunggal, dui pilihan, pelbagai pilihan. Hari ini sambungan ialah kita ada struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan kita ada 3 iaitu struktur kawalan ringkasan S.K ni, ulangan for, ulangan while, ulangan repeat until. Okey. Jadi kita lihat struktur kawalan ulangan for. Okey, for tu bahasa Inggeris lah. Untuk struktur kawalan ini dilaksanakan apabila satu langkah atau satu set langkah berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan. Okey, contoh penetapan pembilang sebanyak 3 kali untuk laungan merdeka. Okey, kita lihat carta alih. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, so kita tengok carta alih kita ada bentuk diamond. Jadi macam mana kita nak baca? Atau sebut. Caranya adalah adakah pembilang. Okey, kat sini kita ada simbol apa tu? Lebih kecil atau sama dengan 3. Cikgu ulang balik. Adakah pembilang lebih kecil atau sama dengan 3? Jika jawapan kita ya, kita laungkan merdeka. Seterusnya, tambahkan 1 kepada pembilang. Okey, kita lihat di sini. Adakah pembilang lebih kecil atau sama dengan 3? Jadi, jika tidak, dia akan tamatlah.